Nampak? Sengit. Pergerakan dah betul. Tapi masa nak pukul jadi sengit. Betul masuk. Tegak je. Sekarang ni, sekejap. Bola ni, niat matlamat kita apa sebenarnya? Kita nak masuk je. Bukan nak benamkan. Bila dekat sini, mana boleh bola tu membenam? Jauh dengan net. Jadi, bila masuk, situ pun masuk. Sana pun masuk. Sana pun masuk. Sana pun masuk. So, masuk je lah. Apa masalahnya? Faham tak? That's why, boom. Buka habis. Boom. Tu je. Matlamat kita nak masukkan bola tu. Lagi. Lagi. Dia tekong sebenarnya. Tapi pergerakan ni pergerakan yang semua orang kena belajar. Nampak?